Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan menunjukkan kepada anda semua berkaitan dengan satu radas, iaitu voltmeter. Okey, baiklah. Fungsi utama voltmeter ini adalah untuk mengukur voltage atau beza keupayaan elektrik dalam liter dalam unit volt. Baiklah, sekarang ini saya akan menunjukkan bagaimana voltmeter ini berfungsi. Pertama sekali, sambungkan terminal positif ke hujung positif dan sambungkan terminal negatif ke hujung negatif. Jadi, bacaan voltage akan dipaparkan pada skala ataupun skrin voltmeter ini. Satu ciri keselamatan yang perlu diingat, pastikan sambungan dibuat dengan betul. Jika sambungan tersalah atau voltage terlalu tinggi, boleh menyebabkan voltmeter rosak. Kesimpulannya, voltmeter digunakan untuk mengukur voltage elektrik dengan tepat dan selamat. Sekian, terima kasih. Bye-bye.